Okey, dah. Okey, kembali bersiaran. Seterusnya kita akan bersama dengan Pusat Ekosistem Digital PED UMT. Oleh itu dijemput Yang Berusaha Haji Muhammad Noor Azlan bin Haji Ruyuk Elias Ayub, Ketua Bahagian Infrastruktur PED UMT bersama Yang Berusaha Dr. Muhammad Ulul Ilmi bin Ahmad Nazri, Penyelaras International STEM Foundation UMT. Dipersilakan. Okey, terima kasih Madam Farah Najihah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua pelajar Pusat Asas Sistem Universiti Malaysia Terengganu. Okey, so saya dah cakap pelajar bermaksud anda sebenarnya dah rasmi menjadi pelajar Pusat Asas Sistem Universiti Malaysia Terengganu. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan dengan sesi seterusnya. Kalau nak ikutkan pusingan yang keempat untuk pagi ini, kita bersama dengan somebody yang sangat penting dalam melengkapkan suasana pembelajaran di Universiti Malaysia Terengganu, iaitu Pusat Ekosistem Digital, dan selalunya kita akan panggil PED lah. Kita akan bersama dengan Haji Muhammad Noor Azlan bin Haji Ruyuk Elias Ayub, yang merupakan Ketua Bahagian Infrastruktur Pusat Ekosistem Digital. Kita ada lebih kurang sampai 11.40 lebih kurang, jadi kita perlukan perhatian yang lebih untuk tahu macam mana cara kita nak handle situasi internet, contohnya macam mana kita nak log in masuk dalam Animo ketika berada di UMT ini. Okey, jadi saya bagi sedikit orang kata apa pengenalan tentang kita punya panel pada hari ini. Okay, Haji Muhammad Noor Azlan ataupun saya panggil Haji Azlan merupakan uh, staf daripada Pusat Ekosistem Digital. Beliau dilahirkan di Kemaman, Terengganu. So ni orang Terengganu So Terengganu kita. Pendidikan tertinggi beliau adalah mempunyai ijazah dalam teknologi maklumat. Jadi orang yang sangat-sangat sesuai lah untuk menerangkan tentang digital ekosistem, dan mempunyai pengalaman bekerja selama 24 jam 24 tahun di Universiti Malaysia Terengganu. Lama sangat tu. Mungkin nak pencen dah lah tu. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya nak serahkanlah mikrofon ini kepada Haji untuk beliau menerangkan secara terperinci lah kalau boleh tentang PED ni. Dipersilakan Haji. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator, Dr. Ulul. Saya pun first time jumpa dengan doktor sebab saya ni biasa bekerja orang kata belakang tabir je. So belakang tabir ni sebenarnya bahaya jugalah sebab tak kenal orang. Yeah. Jadi student ni pun saya tak kenal, tapi saya tahu apa aktiviti yang berlaku di kalangan student. Betul. Itu suspense sikit lah kan. So sebab saya pegang PED ni, kita kawal semua perkhidmatan ICT di MT lah. Bukan kawal lah, kita selia. Kita memastikan semua operasi yang berkaitan dengan ICT ni berada dalam keadaan baik lah. Especially kalau kepada student ni, kita lebih banyak kepada penggunaan Wi-Fi. Wi-Fi room. So kalau datang sini memang insya-Allah tidak ada orang kata insya-Allah tidak ada lah kekurangan untuk internet tu lah. So saya selaku wakil daripada Pusat Ekosistem Digital Universiti Malaysia Terengganu mengucapkan jutaan tahniah lah kepada pelajar-pelajar baru program asasi dan sempena Minggu Jalinan Mesra 2026 dan 2027. So saya teruskan kepada slide seterusnya. Okey, untuk makluman, PED ni kita dah bermula daripada tahun 1997, yang mana kita mula dengan unit IT sahaja kecil, dan saya masuk kerja tahun 2002 dan sehingga sekarang dah 24 tahun perkhidmatannya dengan UMT, dan insya-Allah pencen pun tak lama lagi lah. Bermula daripada tahun 2004 dikenali sebagai KUSTEM. Okey. Masa tu Center of IT, PTM, Pusat Teknologi Maklumat. 2004 dan 2013 kita namakan nama baru, Center for Information Technology Management, dan seterusnya pada tahun 2019
kita Center for Knowledge and Communication Technology Management UMT. Okey, dan 2021 adalah PED, Center of Digital Ecosystem. So kalau ikutkan tahun 2002, rasanya pelajar-pelajar ni belum lahir lagi kot. 2008 dia orang lahir. 2004 kan? 2008. Maaf. So maknanya UMT ni dah wujud dah lama dah. Dah lama wujud dan pusat IT ni pun selaras lah dengan keperluan ICT. Macam saya dengar tadi pun ada yang cakap pasal AI, zaman sekarang AI, ChatGPT, Gemini. So memang generasi baru ni memang diterdedah dengan kemudahan yang agak luar biasa. Bantuan pemikiran. Okay, kalau kita ni kat sini yang apa ni, golongan-golongan macam saya ni, Dr. Ulul ni. So maknanya doktor kita punya setakat ni je lah kan. Dia orang kira beruntung lah. Dia beruntung, tapi ICT ni ada juga kekurangan dan kelebihan dia lah. So dalam IT ni saya nasihatkan guna sebaik mungkin lah. Okey, guna sebaik mungkin. Okey, seterusnya saya tunjuk carta. Di PED ni kita ada kita punya pengarah, tuan pengarah kita, Profesor Madya Tengku Fazli. Beliau adalah pensyarah daripada FSKM, salah satu fakulti di UMT, dan beliau mengetuai PED sebagai pengarah dan mempunyai timbalan pengarah di bawah beliau, Encik Muhammad Zulfadli, dan dibantu oleh 3 ketua bahagian, iaitu Encik Ajanoni Norekha untuk infrastruktur, Encik Abdul Rahim untuk data integrasi dan juga security, dan saya untuk ketua infra. So di bawah bahagian saya ni di bawah saya lebih banyak kepada teknikal lah, infrastruktur. So seperti wifi, portal, services portal yang melibatkan akses ke internet, apa semua tu, itu semua di bawah saya. So di bawah Encik Abdul Rahim ni dia lebih kepada cyber security dan juga data integration untuk database. So di bawah Encik Noni adalah infrastructure yang melibatkan cluster sistem, iaitu academic, application dan juga human resource. So mobile app apa semua tu semua dibantu disediakan oleh beliau lah di bawah seliaan beliau. So seterusnya di bawah ini adalah carta penuh untuk PED. Okey. So di bawah carta ni juga ada administration dan governance, yang mana menguruskan HR, procurement, budget, IT, polisi dan juga laporan-laporan audit apa semua tu di bawah governance lah, section governance lah, yang diketuai oleh timbalan pengarah kita lah. So ini adalah antara wajah-wajah yang terlibat dengan governance, section governance. Okey. Academic cluster lebih kepada Encik Noni tadi, seperti mana yang saya ulas tadi. Okey. Ini adalah pegawai-pegawai lah, academic cluster. So academic cluster ni kalau saya cerita dia lebih banyak berkait dengan aplikasi MyNemo lah. So MyNemo ni adalah satu portal rasmi, gerbang utama. So kalau siapa-siapa boleh jawab apa itu MyNemo, boleh ke? Ada yang volunteer nak jawab tak apa itu MyNemo? Bukan ikan Nemo. Bukan ikan Nemo, tapi MyNemo. Volunteer. Kalau tak volunteer saya pick nama. Kena bagi hadiah nanti 21 bulan boleh. Pelajar. Ya? Cuba kuatkan sikit, tak dengar. Hazim kot tadi. Aiman. Sekali lagi Aiman. E-portal pembelajaran katanya. Bukan. Apa komen Haji? Bukan. Dia katanya bukan. Salah tu. MyNemo tu disebut banyak kali. Ni dah berapa hari dah ni jadi student ni. Portal via yuran.
Ha? Hotel nak bayar yuran ke? Macam tu. Bukan. More than that kot. More than that lah. More than that. More He than that. porter siswa katanya. Bukan. Bukan. Hmm, Maksud MyNemo tu saya nak cari. Siapa yang boleh bantu saya? MyNemo tu portal rasmi universiti Tak, UMT. saya nak tanya maksud MyNemo tu. MyNemo. Maksud dia apa tu MyNemo. MyNemo? Network of Management. Nemo, Network of My, Management Operation. Tahu saya. Nemo saya. Nemo saya. My Network Environment for Mobile Operations. Ya, betul. My Network My Network Environment of for Management Operation. Ini mesti pergi bukan ChatGPT, dia pergi kat portal MyNemo tu kat depan bawah. Bagus tu. lah tu. Okey, bagus lah tu. Kebetulan Nemo ni ada kaitan dengan ikan. Okey. Tapi kenapa kita pilih domain MyNemo tu, dia domain ni kita dah lama guna. Lebih kurang dalam lebih daripada 15 tahun dah. MyNemo. Jadi orang tak perasan, tapi MyNemo ni juga menggambarkan UMT juga. So kita ada kita punya khusus dalam maritim. So MyNemo kita ambil sebagai domain utama kita lah untuk untuk portal rasmi kita, super apps. Super apps kita. So dalam MyNemo ni semua ada. Tapi kita kawal untuk pelajar setakat ni, untuk staff macam ni. So saya tak tunjuk lah cara nak akses apa semua tu. Nanti saya ulas. Yang tu. Okey, so siapa pemenang tadi tu? Nama dia Nurin Auni. Betul. Nurin Dengan suara macam lelaki tadi jawab. Dia ada tulis dekat chat room. Betul. Okey, maaf. Okey, kita teruskan untuk ini adalah untuk data integration dan security. So yang ni saya rasa untuk pelajar asasi ni tak ada perkhususan lagi untuk IT. So kita boleh tengoklah kalau lepas ni nak belajar, lepas ni tak tahulah kan. Lepas ni nak ambil ijazah apa-apa tu. So ini adalah ICT yang ini adalah antara skop kerja ICT lah yang ada dalam universiti lah. Dalam kerajaan, dalam agensi kerajaan pun sama, dengan swasta pun sama. So antara yang kita ada adalah database engineering, integration, optimization, API, architecture, system standard governance, system development framework management, DevSecOps untuk implementation. Sama juga dengan cyber security. So ini adalah security ni kalau ikutkan basic dari dulu sama sahaja, tapi threat dia ataupun ancaman dia berbeza. Cara dia untuk ambil pun berbeza. So seterusnya di bawah infrastruktur, data center management, network management, ICT management dan training. So untuk data center management ni memang kita ada pusat data. So data center ni kita ada di bangunan library PSNZ, Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah. Okey. Kalau pelajar-pelajar nak masuk memang kita tak benarkan lah. Kalau setakat ni kita ada lawatan daripada Fakulti Sains Komputer lah. Yang biasa masuk kita bawa untuk amali apa semua. Okey. So untuk data center management kita ada network management juga. So network ni lah yang biasanya student memang menggunakan internet sepanjang masa. Kalau saya ulas lebih kurang orang kata kalau di asrama tu, nanti asasi ni akan duduk asrama tu dia memang punya graf internet dia tu sampai pukul 5 pagi tinggi, memang tinggi, hampir 100%. Tiba-tiba diturun tu sebab tidur, ngantuk, sembahyang subuh. Lepas tu pukul 7 dia naik balik graf. Macam tu lah operasinya internet dekat UMT ni lah. So memang banyak dekat kita ni banyak kita ada banyak tempat-tempat lokasi yang kita dah naik taraf dengan kemudahan wifi ni, dan memang kita akan menggunakan proses autentikasi. Authentication ni kita akan gunakan ID you all. Maksudnya nombor metrik. Contoh A101 @ocean.umt.my tu, dan password dia
apa. So simpan authenticated je dekat device. So device connect kepada SSID di Durum dan akan nampak lah, akan dan boleh guna internet lah secara secara berterusan lah. So ini adalah ICT Management Training. Ini kita ada khidmat ICT, kaunter ICT. Pelajar-pelajar ada masalah, kita boleh datang ke kaunter. Di kaunter ni kita banyak bantuan lah. Kita boleh bantu dari segi Microsoft. Biasanya untuk services laptop ni kita tak buat lah. Kita tak buat untuk formatting apa semua ni, kita tak buat. Tapi untuk penggunaan benda lain tu, seperti mana macam nak reset kata laluan apa semua tu pun kita sediakan lah. Okey. Seterusnya ini adalah MyNemo. Dalam MyNemo ni ada lebih kurang lah, hampir 150 modul. Kalau tengok sini, akademik antara modul yang paling tinggi. So 76, support lebih kurang dalam 39 modul, staff lebih kurang dalam 33 modul, finance kita lebih kurang dalam 19, dan juga R&D lebih kurang dalam 7 lah. Student modul lebih kurang dalam 11 modul lah. Semua benda yang setakat ni yang kita dah implement, banyak benda yang kita implement adalah dekat student ni, MyStar, datang scan QR, datang kehadiran, penjadualan kuliah apa semua. So banyaklah. Ni antara teknologi yang kita guna dalam di MyNemo. Okey. Ini antara database Oracle. Siapa tahu ini Power BI tu apa? Boleh jawab? Power BI. Ataupun mungkin kenal pasal Docker? Docker, Power BI. Docker, Power BI. Mungkin ada yang, maaf ni bertanya line apa yang okey. Line apa yang okey kat UMT ya? Line apa tu? Line telefon ke? Aiman Sofwan, tahu apa tu? Apa yang dia tahu? Apa yang awak tahu? Power BI, Docker, awak tahu ke? Ya, line telefon. Oh, kalau line telefon memanglah di luar kawalan saya lah. Di luar kawalan kami lah. Tapi setakat ni saya pakai Celcom, okey lah. Mungkin U-Mobile tu saya rasa okey. Okey, sebenarnya dekat UMT ni tak ada masalah dengan apa-apa line lah. Celcom DG, U-Mobile, sebenarnya kebanyakan okey lah. Okey, tapi yang tadi kita kata tahu tu maksudnya tahu pasal Power BI ke? Business intelligence. Saya nak dengar sangat ni. Syazah cuba buka mic. Tengok apa yang business intelligence yang awak masukkan. BSC code. Power BI tu apps untuk build model. So macam CapCut, DaVinci. Okey, Power BI ni dia lebih, saya tak tahu apa kecuali Android, Apple tu je. Cuba Prof terangkan. Saya bukan Prof. Okey, Power BI ni dia lebih kepada software untuk kita buat reporting. Untuk lebih kepada apa nama ni, kepada data warehousing. Untuk kita dah ada data tapi kita nak keluarkan satu report yang lebih dinamik lah, yang lebih cantik apa semua reporting. So Docker ni adalah satu software untuk pengoperasian kita dalam pelayan-pelayan lah. So dalam pelayan ni ada banyak. So pelayan ni lebih saya sebut pelayan mungkin standard, tapi kalau dekat luar kita sebut pasal server. So dekat server ni kita ada banyak lah. Kita ada lebih kurang dalam 400 server secara virtual lah. Virtual yang kita buat operasi di bawah pusat data lah. So Docker ni adalah satu platform yang kita boleh gunakan untuk melancarkan perkhidmatan kepada akses kepada pelajar. So itu antara salah satulah yang saya boleh share. Okey. Banyak melibatkan operating data ke, sir? Yang mana?
Power BI tu kot. Power Banyak BI. melibatkan operating data. Bukan. Dia tak melibatkan macam tu. So Power BI ni dia orang kata dia massage data yang sedia ada. So dia buat dynamic data. So kita ada banyak data, kita boleh buat report, kita nak keluarkan graf, kita nak keluarkan carta pie, kita nak keluarkan di dalam bentuk yang reporting yang cantik lah. Tu je. So ini adalah kita punya rangkaian. Kita ada 10 gig internet bandwidth yang mana kita gunakan lease line. So teknologi lease line ni memang jauh lah, memang berbeza dengan Unify dekat rumah. Okey, kalau siapa yang biasa dekat area KL tu dia biasa guna time.com punya kalau ada pakai wifi time.com tu itu lebih kurang teknologi yang time tu dia guna fiber lah. Tak sama macam dia tak sama dengan TM tu lah. So kapasiti kita 10 gig internet bandwidth kita, dan memang 10 gig ni macam saya kata tadi lah, sehingga pukul 5 pagi esok tu, 5 pagi tu graf tinggi tiba-tiba turun pukul 6, mungkin orang ngantuk tidur sembahyang subuh, terus naik balik. So kita ada core switch, ada distribution switch, kita ada access switch, kita ada Wi-Fi AP. So AP ni adalah satu access point yang kita panggil. Kalau datang ke kampus nanti kita akan nampak dekat ceiling, dalam bilik dekat asrama tu pun ada AP banyak. Okey, dan kita akan nampak SSID Eduroam dan kita boleh akses ke situ. So untuk yang 6440 UTP kabel ni ini adalah point network yang sedia ada pada bangunan lah. Haji, AP tu sama dengan router ke? Ya, sama. Dia sama dengan router. Tapi bentuk dia tak macam tu lah. Macam dalam bilik ni ada. Ada. Ni depan saya ni ada. Nanti kita tengoklah dekat UMT ni. Dekat UMT nanti awak nampak je satu box putih atas tu, ada lampu hijau tu, maknanya dia tengah serve. So maknanya kalau ikutkan sini warna hijau ada point. Okey. Seterusnya untuk logical diagram lah. So ini logical diagram ni antara hubungan antara network, antara section kita dan juga database, DC dan juga DRC lah. Okay. So ini adalah antara teknologi yang kita use dalam data center. Ini memang brand-brand yang orang kata dekat luar lah, kat market luar. Okay. So untuk makluman kita ada DRC, Data Recovery Center yang bertempat di Cyberjaya, dan ini tujuan DRC ni diwujudkan adalah untuk kita replicate ataupun kita bawa salinan data tu secara automatik ke DRC. Sekiranya ada disaster dekat kita ni, so kita boleh up services dekat DRC ni lah. So nak akses ke MyNemo ke, nak akses ke web kita ke, semua boleh. Tapi dia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 20 jam selepas kelulusan daripada Naib Chancellor lah. Sekiranya berlaku disaster, baru kita akan dekat dengan kelulusan daripada Naib Chancellor lah. Kita akan baru aktifkan. So ini adalah sistem development workflow untuk the unified digital system. Okey, kita adalah jawatankuasa. Okey. Ini adalah HDLC kita untuk antara section lah. Antara section info, data integration dan juga infrastruktur lah. Okey, kita akan guna juga untuk infrastruktur ni kita akan guna GitLab lah. GitLab sebagai repository software quality. So nanti kalau ada pelajar-pelajar asasi yang minat dengan IT, dia boleh tengok lah daripada sekarang teknologi yang ada dekat market. Ini adalah salah satu teknologi yang kita gunalah dalam kita punya kerja lah. Okay, so ini adalah application cluster, pegawai. Kita ada IOC, Intelligent Operation Center. So kalau ikut IOC ni macam satu ruang yang kita monitor untuk semua services IT di UMT.
Dekat situ semua kita nampak database, kita nampak network, kita nampak kat mana AP yang problem, kita nampak aduan customer, aduan daripada pelajar secara centralized. Kita akan nampak di situ. So apa-apa pun kita akan solve dekat situlah. Antara section ni lah. Okay. Ini adalah ICT incident report. Okay. Ini adalah proses kerja. Okay, saya teruskan. Okay, ini adalah governance. Okay. Saya rasa ni lebih spesifik lah kepada pelajar-pelajar. Okay. Yang tadi saya sebut pasal perkhidmatan apa yang ada dekat pusat IT lah. Pusat ekosistem digital. So, untuk Eduroam ni, siapa boleh jawab? Eduroam ni apa? Eduroam ni apa? Soalannya apakah Eduroam? Saya tanya dia tanya pelik. Okey, education roaming. So kalau ikutkan Eduroam ni, kalau kita dah integrate dalam satu antara UA ni, kita dah buat collaboration lah. Kita ada juga collaboration yang mana kita akan gunakan satu nama Eduroam roaming ni, Eduroam roaming ni, education roaming ni dengan universiti-universiti yang mana kita guna ID kita, okay, kita boleh akses, kita boleh guna internet. Bahasa dia paling mudah menggunakan internet lah. Okay. Akses ke wifi tersebut dan juga kita boleh guna internet. So cara-cara dia mudah je. Kita download, muat turun daripada Play Store ataupun App Store. Kita pergi kepada cat.eduroam.org. Kita klik download installer, pilih institusi, pilih UMT. Okay. Dan kita pilih group, staff ke, student ke, postgrad ke. Tak boleh tipu sebab kita dah ada group. Kalau staff ni group ni, student group ni. So kita terus pergi kepada step yang nombor 6, download cert dan juga install. Okey, dan kita guna klik install, ID dan email UMT, password, email password. So benda yang sama je. You masuk eMyNemo pun you akan guna ID tu juga dengan password tu juga. So untuk Eduroam ni pun sama juga. Okey, ada soalan tadi doktor tanya? Ada, dia kata Assalamualaikum, kan kat UMT kan ada device macam laptop atau komputer. Nak tanya device kat sana majoriti guna Windows ke, MacBook ke atau Mac OS? Kita guna Windows. Untuk laptop ni kita tak bekalkan kepada pelajar lah. Kalau untuk staff kita bagi PC. Komputer dan semua pakai Windows lah. Untuk pakai MacBook ni tak mampu lagi lah. Kalau saya sekarang yang saya pakai ni pun dah, kalau kat depan saya ni saya dah pakai lebih kurang 8 tahun lah. 8 tahun lah berusia pun. Maksudnya dekat sini kan panduan nombor 1 tu dia kata muat turun dari Play Store atau Apple Store untuk akses kepada Eduroam. Itu guna untuk Android lah. Untuk Android, untuk iPhone lah. Untuk Mac pun sama, boleh. Untuk Mac pun dia mudah, dia lagi mudah sebenarnya. Kalau untuk notebook dengan PC dia mudah je. Dia scan, ambil SSID mana, Eduroam tu, and then di login sahaja. Kalau ini untuk lebih banyak kepada iPhone lah, Android dengan iPhone lah. So dia login pakai data apa tu? Email ID dia, email UMT dia. Katakanlah A101@ocean.ut.my dan password tu sekarang ni nombor IC. So masuk nombor IC tanpa dash tu. Okey, tapi bila kita require untuk semua student tukar password, tukar kata laluan tu. Sebab kita tak boleh guna nombor IC sebagai kata laluan. Yeah. Sebab nanti kalau kawan-kawan awak tahu awak punya IC number, dia tahu dan dia boleh masuk dan dia boleh drop apa-apa subjek yang awak dah apply. Yeah. So itu agak bahayalah. So hati-hatilah. Walaupun kita kawan satu bilik ke apa semua ke, okey. So yang tu memang kita standardkan, memang you all kena tukar password mana-mana sekalipun. Untuk masuk ke Eduroam tu pun awak kena tukar password daripada nombor IC pergi kepada password awak. Password IG, password X, password Facebook, semua ingat kan? Semua ingat. So takkan password untuk belajar ni pun tak ingat kan? Betul? So benda ni yang kita kena jagalah. Ini ada privacy kita lah. So itu ada soalan? Jadi macam tu kita akan banyak guna Microsoft Office ke untuk kerja kita?
Dan adakah most homework kita dan assignment akan dibuat secara digital atau akan dibuat physical work atau notes juga? Okey. Untuk makluman, kita memang ada, kita akan bagi akaun email ni menggunakan Gmail. So, dalam Gmail, kita ada juga online. Google Drive, Google Apps, Google Docs, apa semua kan. So, Siap, boleh siap. guna tu secara online dengan kawan-kawan lah. Kalau untuk installation untuk dekat notebook, untuk guna Microsoft 365 apa semua tu, kita ada juga. Mohon Okey. mute mikrofon. Okey. So yang tu memang kita ada dan boleh datang ke kaunter Aina ICT lah. Salwani. Aina Salwani, tolong mute mikrofon. Okey. Okey, teruskan Ada Haji. lagi soalan? Pasal assignment semua ni sebenarnya memang akan buat menggunakan komputer lah. Kita akan type most of the time. Dan submission kadang-kadang ikut pensyarah. Pensyarah kadang-kadang dia minta submit through MyNemo. Through Wadi kita panggil e-learning. E-learning. E-learning ataupun bagi secara hard copy lah. Kadang-kadang pensyarah dia senang marking pakai pen, pencil je. Macam tu lah lebih kurang. Saya untuk e-learning ni saya tak alat dalam apa ni, saya tak alat dalam ni. Tapi e-learning ni adalah satu platform untuk e-pembelajaran. So memang dia sangat membantu you all lah untuk belajar dari segi dokumen, semua dekat situ, semua upload untuk video, quiz online, semua ada kat situ. So memang menggunakan ID yang sama dan password yang sama. You all boleh gunakan satu ID dengan password yang sama untuk akses kepada semua aplikasi di dalam UMT, termasuk dengan perkhidmatan kita lah. Haji, ada soalan di PM saya. Dia kata kalau kita dah login kepada kita punya eduroam di UMT, kalau let's say dia bawa device dia pergi ke universiti lain, dia boleh tak login? Ya, boleh. Kalau kita nampak dekat universiti tu, dia ada nampak, kita nampak je SSID eduroam. Memang boleh. Boleh. Dia pakai ID UMT dia ke? Ya. Oh, okey. Boleh. Even saya pernah pergi ke Prince of Songkhla, Thailand. Saya nampak, saya bawa dah lama dah, lebih kurang dalam 8 tahun lepas kot. 8 tahun, 7 tahun. Saya pergi sana, saya bawa tim untuk bola tampar. Saya coach untuk bola tampar universiti. Saya bawa pergi sana, duduk dekat dia punya dewan sukan. Saya nampak eduroam, saya cuba masuk dan dapat. Saya guna internet. Thailand. Kalau dekat dalam UA kita ni, memang kita dah biasalah. Kalau antara UKM, UTM, UITM. Kalau overseas memang ada juga. Kalau tak silap saya itu dia punya universiti mana saya yang kawan saya pergi itu, saya tak ingat dah. Ada juga eduroam. Adalah kemudahan eduroam ni banyak. Dan pensyarah-pensyarah kita pun pergi ke overseas pun memang ramai memang menggunakan eduroam ni sebagai salah satu alternatif untuk untuk penggunaan internet lah. Okey. Haji, cuba bagi gambaran sikit. Bila student dia datang 21 hari bulan ataupun dia orang nak register, nak akses kepada e-learning, kat mana tempat dia orang nak pergi tu? Dia nak kena buka Google Chrome dulu ke? Kena type mynemo.com.my ke? Cuba bagi idea sikit. Oh, kalau okey, sekarang ni dalam slide saya ni dia ada satu dalam slide ni, kalau untuk MyNemo tu saya ada link. Untuk e-learning tu tak ada link. Okey. Tapi e-learning ni awak try Google, tengok e-learning UMT. Dia akan keluar e-pembelajaran bayu.umt.my. Awak login saja situ, awak klik dan login guna ID dan password. Sekarang cuba akses. Boleh nampak. So kalau MyNemo pun sama, awak guna ID dan password yang sama. mynemo.umt.my. So saya teruskan ke next slide. Ada. Okey. Ini adalah email, okey. So panduan akses email, ini saya dah lari sikit. Lari sikit tadi tu. Okey, Google Mail kita gmail.com, okey, mail ataupun ini alternatif lah. mail.umt.my. Awak type gmail.com, awak guna meeting number @ocean.umt.my. Masuk yang penting masuk @ocean tu. Okey, password kata laluan nombor IC dan juga meeting number. Okey, gmail.com, mail.umt tu adalah URL yang awak boleh akses ke email awak lah.
Okey. So ni login ke MyNemo, type mynemo.emt.my. Betul, isikan ID pengguna dan juga kata laluan lah. Lepas tu pilih button pelajar. So kat situ awak akan masuk. Awak masuk situ, awak akan nampak profil awak. Nama awak betul ke tak. Kalau salah, nama salah ke, boleh maklum kepada akademik lah ataupun PASTEM lah. Saya rasa untuk perubahan tu mungkin ada masalah data ke, mungkin ada nama yang tertinggal tanda, mungkin ada spesifik nama Asy'ari ke contoh A, ada tu sikit ke kan. Slide apa tu? Kata laluan di Technical, mana? ada yang cakap kenapa saya tak nampak slide pun technical. Macam mana? Dia tak nampak slide ni. Dia Tak nampak slide. Kata Nampak laluan kan? nak ambil kat mana? Okey, by default sekarang ni, okey saya bagi tahu sekarang. Okey, ambil perhatian Okey. Jangan tanya soalan balik. Okey, sekarang by default awak punya UK number, okey, matric number tu dia A berapa? Ada 4 nombor. A 4 nombor, A111 @ocean.emt.edu.my. Itu adalah email. Okey. Untuk login ke MyNemo ni, awak masuk @alias bukan alias. A111 kata laluan itu IC awak, IC masing-masing. So saya ulang semula. Apa dia tulis ID kat situ? ID. ID adalah nombor matrik. Ya. Huruf A besar ke Kecil kecil? besar sama. Tak kisah. tak kisah. Lepas tu password adalah nombor IC Ya. by default. Lepas tu pilih button pelajar tu. Pilih button pelajar, jangan ambil staff. Jangan ambil staff. By default dia pergi staff. Kena ambil pelajar dan boleh login kepada dan portal login. masing-masing. Ya. Aku janji. Saya dah aku isi, dia keluar aku janji. dah isi, dia keluar aku janji. Betul. Awak kena aku janji dulu sebagai pelajar. Boleh buat sekarang. Boleh buat sekarang. Hamis Nabihat. Boleh buat sekarang, tak ada masalah. Untuk isi aku janji tu. So aku janji boleh. Dia dah daftar kan? Dah. Dah daftar, okey lah. Aku janji tu kena print ke? Tak perlu. Nanti ada perjumpaan mentor-mentee tu, aku janji tu kena bagi dekat mentor masing-masing Okey. Kena bagi. Okey. So itulah antara panduan dia lah untuk akses ke MyNemo. Okey, kita teruskan pergi ke lain. Okey, ini adalah modul untuk tukar kata laluan. So senang je. Dah masuk dalam tu, pergi kepada klik pada tab sokongan. Okey. Kita pilih tukar kata laluan. Okey. Lepas tu type kata laluan baru. Alternatif dia tu dekat ssp.emt.my. Itu boleh buat direct. Okey. Boleh screenshot je? Boleh. 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 Campus UMT je. Mostly small line okey. Okey. Saya baca yang mesti. Okey. Okey, apa lagi kat slide ni? Ada lagi soalan? Tukar kata laluan terus tukar kata laluan. Jangan ambil nombor IC. Boleh dapat kat mana ya? Nanti kita akan share. Slide ni kita akan share. Okey, saya ada slide ni, nanti saya akan share. Boleh ke share, Encik? Saya kena edit tulis dulu. Edit dulu kot. Okey, nanti slide final kami akan share. Apa yang tak clear? Okey, sebab tak clear. Tak clear tu mungkin dia orang tengok daripada skrin kabur. Dia mungkin sebab line tu. Email pelajar boleh digunakan untuk servis seperti Microsoft 365? Boleh? Ya, boleh. Boleh. Microsoft 365 pun kita bekalkan kepada you all semua. Ya. You boleh guna. Guna je domain tu, email kita yang sama tu, @ocean tu. InsyaAllah boleh. Ada soalan tanya, bila dia dah dapat akses kepada EduRoam, Okey. di mana saja dia boleh akses ataupun masa dia tengah berjalan, contohnya dekat laluan daripada pintu masuk nak ke kampus, boleh ke dia? Okey. Dia kalau ikutkan kita punya coverage dalam universiti ni lebih kurang dalam 99.97% lah kawasan yang berpenghuni. Maksudnya kalau tidaklah kata gajah menyusul tu kita ada internet. Dia mungkin, tapi bila kita katakanlah kita duduk dekat asrama, kita berjalan kaki pergi ke kompleks siswa. Di tengah jalan tu memang tak ada internet lah, tapi bila sampai ke kompleks siswa,
automatically dia akan connected. Ah. Dia akan tak perlu dah awak nak relogin balik tu, tak perlu dah. Maksudnya coverage dia adalah di mana saja ada router tu, yang box tu, Ya, kat ya. situlah dia buka pencawang yang Ya, tinggi. Okey. betul. 97% kawasan yang berpenghuni lah. Ya. Setakat ni. Dalam masjid pun ada, dekat library ada, dekat padang bola tak ada lah. Oh, dekat stadium Astaka tu tempat penonton tak ada? Dekat PSR tu ada. Biasa. Pusat Sukan dan Pusat Rekreasi. sukan tu ada. Dalam dewan sukan tu ada. Dewan sukan ada. Dekat kafe rasanya ada. Kafe ada. Kat kafe ada. Kafe kat EPA ada. Sampai lag website Manimo. Lag. Ramai tengah try saya sampai lag website Manimo. Sarah Aina kata laluan nombor IC. Nombor IC kata laluannya. Fatin. Siapa ni? Sarah. Okey, macam mana pula dengan contohnya apa website yang diorang layari? Macam kita ada dark website kata. Benda macam tu, adakah pihak PED boleh dapat tahu? Kita boleh dapat tahu. Kita tahu itu. Aktiviti ni kita tahu. Apa yang you guys masuk, website apa yang you guys lawat tu akan diketahui oleh PED. Itu memang kita tahu. Selagi buat masa sekarang, dulu memang kita strict. Sekarang kita buka dah semua. Tapi dark website tu kita tak buka lah. Kita mesti still ada jugalah kita protect yang tu. Tapi budak-budak sekarang ni, pelajar-pelajar sekarang ni, saya rasa yang masuk universiti ni tak adalah macam tu. Zaman-zaman geng-geng awak yang kat luar tu, yang sama sembahyang awak ni mungkin ada lah. Saya tak katalah. ID ialah nombor metrik. Ya, betul. Ada yang suka download movie ke? Ada lagi korang download movie sekarang? Tak ada dah. Tak ada, semua Zaman Netflix. torrent sekarang tak ada dah. Orang tak buat dah. Sekarang pun Netflix pun, student pun ada Netflix, account Netflix. So tak ada masalah dia orang nak Tak tengok ada Netflix masalah. pakai Durom Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita tak block. Yang pasal pengesahan Aku Janji ni saya rasa akan diterangkan kemudian. Akan ada sesi khas untuk menerangkan tentang Aku Janji, tentang e-learning akan diterangkan kemudian. Okey? So buat masa sekarang ni cuba kita buka pandangan kita kepada macam mana kita nak akses wifi dekat sini, macam mana kita nak akses Manimo. Dan kita dah tahu Manimo ni ada macam-macam. Dia macam pusat sehenti, bukan pusat serenti, pusat sehenti. Maklumat kita ada dalam tu, maklumat kuliah kita ada dalam tu, and in fact e-learning pun ada dalam tu. Kalau sistem dia ada Wadi nama e-learning dia. Itu akan diterangkan kemudian. Okey, kita minta Haji teruskan. Okey, saya teruskan kepada inilah. Ini yang last kot. Ini ada slogan kita lah. Orang kata bukan slogan, kerja dengan cemerlang, sebenarnya Allah Azza wa Jalla mencintai seseorang apabila dia mengerjakan sesuatu kerja, dilaksanakan dengan cemerlang lah. So, saya rasa terima kasih. Itu sajalah daripada back macam mana? Daripada saya lah, daripada PED lah. Okey. So, kalau ada soalan boleh tanya. Okey. Dia kata dekat Kolej Kediaman boleh akses ke tidak tempat diorang bermalam ni, tempat diorang berehat. Boleh akses ke tidak wifi ni? Boleh. Mestilah wajib. Wajib. Nak buat assignment apa semua kan kebanyakan akan buat dekat hostel lah. Mesti wajib untuk boleh akses Manimo. Wajib. Jika dia ada masalah dengan internet connection, dia nak mengadu kat siapa? Kita boleh gunakan platform untuk aduan ICT. Kita ada aduan ict.umt.my dan juga saya rasa memang kita ada saya rasa macam ada dalam slide ni tapi tak ada tapi tak apalah, aduan ict.umt.my dan kita boleh buat laporan kat situ lah dan kita akan semak dari masa ke semasa lah. Memang kita bergerak aktif lah. Memang banyak kebanyakan student ni isu kata laluan, dia lupa, dia dah reset tapi dia lupa. Lepas tu kita tolong reset balik. Lepas tu kadang-kadang isu dengan phone tu sendiri yang bermasalah, kadang-kadang tak support pun ada juga. Okey. Virus, saya tak boleh log in lah tuan. Ikut step betul-betul. Pilih button pelajar, UK number, metric number dan juga kata laluan IC. Ada lagi soalan?
Apa kelebihan eduroam berbanding rangkaian wifi kampus biasa? Kampus tani semua pakai. Dia sama. Dia sama je. Cuma eduroam ni dia lebih spesifik kepada satu SSID sahaja. Dan SSID ni kita allocate untuk staff, untuk student, untuk warga kita sahaja. So yang tak ada ID tu tak boleh masuk. So kalau lepas ni awak dah habis asasi pun, memang kita akan putuskan perkhidmatan tu by default. Memang kita akan putuskan lah. Memang tak boleh guna lah. Melainkan awak masuk balik ke daftar UMT ataupun mana-mana universiti yang ada subscribe untuk eduroam tu, boleh masuk lah. Itu memang boleh masuk. Ada tak maybe ada WhatsApp ke Telegram yang boleh diorang masuk? Ada one ICT tadi tu, kita ada QR, dan QR tu kita boleh kita boleh buat aduan lah. Aduan. Telegram kita tak guna dah. Kita khidmat tak guna dah nasihat ICT yang tu tak pakai dah? Khidmat ICT kita tak pakai dah. Okey, Kita dah tutup yang tu. QR tu nak dapat dekat mana, Haji? Ada. QR tu ada. Tak ada sini rupanya. Sekejap. Slide. Ataupun Haji cakap sekali lagi apa nama tu? Ada. Ada mana? Adalah QR. Cuba Haji pergi buka balik slide. Slide balik. Slide in balik. Ni dia. So diminta untuk Laju sangat tu. scan QR ni adalah QR untuk aduan ICT. QR untuk aduan ICT. Berapa ramai yang duduk kat sini untuk melayan? Kita ada khidmat ICT kita ada lebih kurang dalam, kita banyak. Kita support. Khidmat ICT ni ada 2-3 orang lah untuk manage ni. Tapi untuk dia akan agihkan sekiranya melibatkan application, dia akan pergi kepada application lah, team application tadi lah. So melibatkan infra akan pergi ke sana. So yang ada masalah tadi tu boleh scan QR, boleh try untuk buat aduan lah macam mana. So tapi saya rasa ikut step betul-betul. MyNemo ini boleh login Gmail ke ataupun hanya bagi MyNemo sahaja? Dia boleh pergi ke email pelajar kan daripada MyNemo ni? Boleh? Dia ada 4 email tu, pergi itu adalah email pelajar. Dia bukan Gmail adik you guys yang sebelum-sebelum ni. Ini adalah yang nomometrics@ocean.edu.my tu. Dia saya tak pergilah kepada orang kata apa ni, saya tak tunjuk secara detail, lebih detail. Sebenarnya kalau ikutkan single login kita dah pakai single sign on. Single sign on ni lebih kepada satu kali login, kita dah boleh pergi kepada application kita. Contoh macam email, Bayu, Wadi, kita tak perlu re-login je balik. Betul. Tu single sign on kita lah. Okay, so benda ni akan ambil masa sikit lah untuk kita belajar. So you guys tak apa, explore dulu. Explore dulu. Saya lebih suka explore dulu. Lepas tu baru bila kita dah faham tu, baru kalau tak faham tu baru kita tanya. Okay, so Haji, macam ada soalan lagi? Login ke e-learning tuan. Okay, boleh pergi ke bayu.umt ataupun wadi.umt, e-learning, e-pembelajaran.umt.my. Semua tu boleh login. Okay. Ataupun bila masuk MyNemo tu dekat MyNemo pun ada. Dekat atas tu dia ada tulis e-pembelajaran kalau tak silap saya. E-learn. Okey. Boleh kita dapat 1-2 soalan lagi Haji? Boleh. Ada soalan lagi yang nak tanya, nak buka mic pun boleh. Nak buka mic pun saya alu-alukan. Sebab katanya ada hadiah yang buka mic. Internet laju mic saja dapat hadiah ke? Buka mic dengan buka dia video. Kena confirm dulu tu. Tak boleh nak tanya email yang terima dekat MyNemo yang itu guna untuk kegunaan pelajar ke? Nak tanya. Ya, betul. Tak ada perlu login ke? Nanti kena install dalam phone ke? Ya, Waalaikumsalam. Alif. Yang tanya tadi. Nak bertanya ke apa-apa ke? Nanti yang email dapat di MyNemo tu kena masukkan dalam device ke? MyNemo boleh masuk dalam device? Gmail. Boleh masuk dalam device? Tak faham dia. So saya kena ada access dalam Gmail saya ke? Oh, awak nak add account dalam Gmail awak? Maksud saya. Boleh.
Boleh. Tak ada masalah. Kita dah bagi akaun tu, awak kena ingat matric number itu adalah hak kepunyaan awak. Dan akaun tu juga kepunyaan awak. Tapi kami boleh ambil bila-bila masa. Tapi setakat bila belajar ni kita akan gunakan akaun tu je lah kan. So selepas ni, lepas tamat memang kita akan tamatkan lah akaun tu. Betul. Ya. Boleh. Add account. Okey. Okey. Terima kasih. Sama. Sama Alif. Boleh Alif dapat hadiah tuntut dengan Dr. Ulul Tuntut dengan ibu. Ibu cakap ada kopok leko. Selamat sejahtera, boleh saya tanya? Silakan Joshika. Okey, Doktor, sekarang ni lepas saya dah login semua tu, and then lepas tu terus tukar password dulu kan? Ya. Dialu-alukan begitulah. Sebelum tu kan ada aku janji tu dia suruh print ataupun download. Jadi download tu lepas tu nak paparkan kepada siapa? Ataupun simpan untuk diri sendiri je? Simpan dan bawa jumpa mentor nanti kan. Simpan untuk simpanan diri dulu. Nanti Simpan kami dulu. akan collect. Simpan dulu. Okey, baik, terima kasih. Sama. Joshika. Assalamualaikum. Ada lagi soalan? Ada. Saya ada soalan. Ya, silakan Hazim. Kalau yang aku janji tu saya tak download macam mana? Kalau aku janji tak download macam mana? Aku janji. Kenapa tak download? Saya tertekan yang hujung sekali tu. Yang dia kata apa tu? Seterusnya. Cuba log out dan log in balik. Ada tak keluar kau janji tu? Okey. Okey, salam. Sekiranya kita lupa password waktu kat UMT nanti, nak kena rujuk siapa ya? Perlu jumpa sesiapa ke? Boleh datang kaunter ICT ataupun buat aduan ICT tu. Tapi biasanya kita galakkan datang ke kaunter ICT lah. Datang ke kaunter ICT. Dekat mana kaunter ICT tadi? Dekat bangunan Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah, ground floor. You guys pergi dekat pustakaan, dekat ground floor tu ada PED punya office. Ada. Password EduRoam guna password yang sama dengan Manimo ya? Ya, betul. Boleh terima lagi Haji? Boleh? Satu soalan lagi? Satu soalan lagi. Saya dah masuk Manimo, bila pergi ke bahagian kewangan ada hutang 1449. Tapi saya dah bayar yuran 1449 tu. Mengapa ya? Yang tu kena minta Bendahari ya? Bendahari lah. Kita boleh semak dengan boleh semak dengan bendahari. Kita boleh semak dengan bendahari. Contact your mentor. Mentor. Murshidah. Ya. Contact mentor. Okey. So itu saja ke daripada semua student? Okey, itu saja Haji. So nanti hadiah boleh tuntut dengan ibu lah. Boleh. Soalan ni tu kan. Fairuz, ya ada. Ada nak tanya ke Fairuz? Ya tuan, saya masih tak jumpa lah button login dekat e-learning. Masih tak jumpa? Button E-learning ke Manimo? e-learning. E-learning. Masih Dekat Manimo atas tu. lag sekarang. Masih tak jumpa apa tu? Button login. Button login. Snap masukkan dalam grup ataupun boleh contact mentor sebenarnya. Saya Mentor rasa mesti tahu. mungkin dah login tu tapi awak tak perasan kot. Oh ya ke? Tuan nak tanya tu. Masukkan dalam grup pengarah. Snap gambar tu. Screenshot sekarang. Ibu request. Ibu request. Baik tuan. Boleh. Baik tuan, terima kasih. Sama. Okey. Tuan. Okey, itu sahaja Haji buat masa sekarang. InsyaAllah Tuan. kita akan ada engagement lagi lepas ni. Boleh. QR telah diberikan. Sebarang masalah boleh mengadu dekat aduan ICT. Okey, gunakan platform itu sebaik mungkin. So itu sahaja daripada kami di Pusat Asas Sistem untuk taklimat pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Haji Azlan atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Sekarang ni kita akan beralih kepada sesi yang seterusnya. Okey. Kita akan bersama dengan Ibu pengarah kita. Okey, jadi untuk terima proses kasih Q&A. diucapkan sekali lagi kepada Haji Muhammad Nur Azlan bin Haji Ruyuk atas taklimat sebentar tadi. Semoga perkongsian yang diberikan tadi memberikan pendedahan kepada pelajar
berkaitan sistem dan aplikasi di UMT. Jadi kepada semua pelajar, saya nak mohon untuk buka kamera boleh? Ambil gambar je. Kita nak ambil gambar. Kamera dekat warna merah tu. Kamera rosak. Kamera rosak. Okey, tak apa. Siapa yang boleh buka kamera, mohon untuk buka kamera. On camera please. Kita nak ambil gambar ya. Sekejap. Pengarah tak ready lagi. Ambil gambar. Ambil gambar kat sini. Sekejap ya. Ready semua. Dia Mikail awak letak apa tu. Nak tengok muka awak Okay, ready? Okay, senyum je Okay, first page. Semua senyum. Okay, second page. Okay, third page. Okay, next. Okay, next. Okay, next. Okay, next. Next page. Next page. Okay, next. Next page. Okay, next. 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 Okay, next page. Okay, next page. Senyum je Okay, next page. Okay, next. Next. Okay, next. Okay, last page. Senyum. Nanti tak ada. Okay. Dah habis. Terima kasih. Ramai. Okay, seterusnya. Untuk slot kalimat pagi kita dah habis, tapi akan ada slot khas bersama dengan pengarah sekejap. Hanya sembang-sembang santai bersama you all semua. Kalau ada sebarang soalan nanti boleh unmute mic untuk bertanya ataupun boleh tulis dekat ruangan chat. Okey, baik. Jangan keluar lagi tau. Okey. Baik. Baik, baik. Baik. Okey, dengar tak? Okey. Dengar. Ibu dengar. Bagi nampak skrin muka kat sini Zan. Bagi nampak webback kat TV ni. Is bagi nampak webback kat TV. So sekarang ni kita ada masa lebihan sebab tadi kita tak adakan break. You all tadi daripada pagi kita dah keluarkan waktu minum pagi. So kita ada masa lagi sekarang ni 11.45. So kita ada sampai pukul 12.30 macam tu, 12 suku. Hai. Nampak ibu tak? Nampak. Siapa yang pakai topi purple tadi? Siapa pakai baju purple hari ni? Cepat, cuba bagi ni bye-bye. Siapa yang pakai baju warna purple? Aziz. Ada yang pakai baju warna purple?
Saya tak pakai Biru baju. gelap. Saya Ha? pakai biru gelap. Ibu, saya bercakap lupa buka mic. Okey. Siapa pakai baju warna purple? Ada yang tak pakai baju. Tak pakai baju? Kenapa kau tak pakai Haziq tak baju? pakai baju. Ibu. Nimo tak boleh login. Tak duit. Okey, ibu nak tanya siapa daripada Pekan? Saya. Pekan Pahang ada tak? Saya. Saya Saya tu siapa? faham. Cuba tulis nama. Saya Kuantan. Haziq. Hazim. Fahmi. Tulis nama. Puan Zan catat. Okey, lagi? Saya Kuantan. Saya Kuala Nerus. Lagi? Dia tak kira masuk sekali tak? Bagi saya nampak saya punya ni. Nampak Webex boleh tak? Muka diorang kat Webex boleh tak? Cik Is. Haziq Kelantan. Is. Bagi nampak. Bukan je. Yang nampak lain mohon Webex diam dekat ya. skrin boleh? Okey, nak tanya siapa daripada Dungun? Saya. Saya. Okey, sebab siapa daripada Dungun dekat dengan Bukit Besi, SMK Bukit Besi? Siapa rumah dia dekat? Saya. Saya tu siapa? Ibu nak nama ni sebab hari Sabtu ni kami akan ada program aktiviti dekat Dungun. Especially kalau nak tempat lebih tepat, kami akan berada di SMK Bukit Besi. So siapa-siapa yang berdekatan dengan SMK Bukit Besi, Dungun pun dah dekat kan dengan Bukit Besi kan? Dekat. Siapa-siapa yang dekat, ibu nak ajak datang. Sebab kita akan bawa kita punya Stamp on Wheels. Kita ada Stamp on Wheels. Kita punya aktiviti stamp menggunakan kenderaan. Kan selalu kan you all pernah tengok kan makmal tu pun library bergerak, betul? Betul. Tengok kan library bergerak. So hari ni hari Sabtu ni kita akan bawa makmal bergerak. Excited tak? Bestnya. Jauh dah pula nak Kita pergi. ada program, kita ada program KPT Kembara Madani KPT. Kita akan buat dekat SMK Bukit Besi tempatnya. Jadi kita nanti akan mengadakan aktiviti Explorers, STEM Explorers. Kita akan buat aktiviti di atas kenderaan, STEM on Wheels. Kita akan gunakan bahan-bahan terbuang. Bagaimana bahan itu menghasilkan daripada zero to hero. Dia akan menghasilkan satu sumber tenaga yang boleh digunakan untuk menjana elektrik. Nampak menarik tak? So, jadi you all nanti sebagai pelajar asasi pun kita akan banyak buat aktiviti begitu. Siapa masa dekat sekolah dia suka ataupun selalu masuk inovasi menang, ada tak? Saya. Nanti okey, malam ni nanti kita akan berikan satu Google Form di mana dalam Google Form itu bertujuan untuk nak mencongkel bakat masing-masing. Bila ibu sebut bakat, maksudnya akademik tu you all dah lulus dah. Semua dah boleh masuk ke program asas sistem, maksudnya akademik SPM tu dah confirm bagus. Dah lepas part itu. Apa maksud talent yang kita nak kutip adalah kita ingin mencongkel apakah bakat-bakat Kenapa hujan? Ribut. Gempa bumi.
Hello. Hello. Mana ibu? Hello. Ibu Ya, ya, hilang. hello, hello. Hello. Ibu. Tidak. Ibu kita Ibu orang rosak. takut. Tidak, ibu hilang. Halo. Ibu dah tinggalkan Halo, kami. halo. Adam. Ada Haikal. Halo. Ibu, kita ibu. Ya, Mak. Tenang. Ibu dah tinggal kita orang. Ibu Sabar, yang sabar, sabar. Ibu takut, Bu. Sabar. Relax. Ada je. Tolong. Korang dah tu dah ke? Saiz baju tu. Ibu hujan lagi, Bu. Giliran. Ibu buat rosak. Tak dengar suara ibu. Mic ibu kan yang rosak. Masak ke? Mic ibu rosak. Dekat Terengganu hujan ke ibu? Didi macam radio rosak. Terengganu panas. Tak hujan. Oh, panas lah. Panas pula. Panas, tak hujan. Ibu kat tempat lain kot. Panas sangat tu. Mungkin mainnya masuk dunia lain kot. Mungkin tempat ibu hujan. Kau cakap Sabar. Kalau cakap macam ni dengar. Ada petik. Dengar. Ya, dengar. Ada dengar. Dengar cakap ni dengar ya. Dengar. Kak Fu ibu dengar, Bu. Saya dengar. Kak Fu ibu ni dengar. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu biasa ya. Ya bila kita berdepan dengan benda-benda yang tak disangka, ya itu akan menguji kita bagaimana untuk kita problem solving. Macam mana you settle. Yang pertama kena buat apa? Tenang. Sabar. Pakai bayu. Kata cakap tak serupa fikir. Jangan panik. Okey, tarik nafas 5 kali, tahan 5 kali, hembus. Tarik nafas kan semua. Semua tarik nafas. Tarik nafas 5 kali. Tahan, hembus. Tarik 5 kali, tahan, hembus. Kalau dalam kelas pun, kalau pensyarah ajar, tajuk tu tiba-tiba dia block korang punya otak. You orang kata apa benda belajar ni tak faham kan? Jangan tolak tau. Tarik nafas. Tahan, hembus masa dalam kelas. Boleh? Boleh. Satu teknik. Itu salah satu teknik bagaimana kita kontrol apabila dalam suasana yang berlaku di luar jangkaan kita. Sama juga bila kita belajar, tiba-tiba tengok nota tu payah sangat, bertenanglah, jangan terus give up. Tarik nafas, okey, bagi peluang untuk diri kita bertenang. Boleh? Kita sambung sebelum ibu ada beberapa soalan nak cakap ni ambil peluang. Yang pertama tadi, ibu akan survey, kita akan keluarkan satu borang di mana kita ingin mencongkil bakat-bakat pelajar. Bakat-bakat tu maksudnya ibu nak tengok ada tak kita punya talent-talent dalam bidang sukan. Ada volleyball. Okey, volleyball ke, okey rugby ke. Sebab kita nanti sebab nanti kita akan ada Saya semua boleh. Okey, bagi ibu cakap sekejap ya. So maksudnya nanti kita akan ada pertandingan antara asasi. Okey, asasi Malaysia ni kita akan ada pertandingan untuk sukan. Okey, untuk kita punya debat, kita punya pantun, kita punya inovasi. Jadi akan ada pertandingan sesama pelajar asasi seluruh Malaysia.
Jadi benda tu bila ada, kalau ada bakat-bakat yang ada tu, senanglah kita akan groom lagi. Kita akan panggil dan kita akan groom lah bakat-bakat tadi supaya boleh pergi dalam keadaan yang bersedia. Itu ibu nak nanti. Boleh? Boleh. Good. Okey, lagi satu. Boleh. Lagi satu. Siapa tadi tu daripada Dungun? Ibu nak tanya. Saya. So kalau mana-mana daripada Dungun, are you free? Boleh tak freekan masa hari Sabtu ni? InsyaAllah. Okey, nanti siapa-siapa yang free pada hari Sabtu, dia boleh hadir dekat SMK Bukit Besi tu nanti, siapa-siapa yang dekat lah ya. So nanti ibu akan ambil nama sebab nanti kita akan ada aktiviti dekat situ. Boleh, dan kita boleh jumpa lah in person dekat Dungun. Kebetulan kita ada aktiviti dekat Dungun, kat Bukit Besi ya hari Sabtu ni. Boleh ya? Okey. Boleh. Lagi satu ibu nak. Tak ada ibu. Ya? Dekat Besut tak ada ibu. Dekat Besut belum lagi sebab kita punya baru ni kita buat dekat Terengganu. Sekarang ni kita pergi dekat Dungun. Nanti kita kalau dekat Besut ada nanti kita bagi tahu ya. Ibu datanglah Pahang pula nanti. Ya, nak pergi Pahang. Haziq kat mana? Saya dekat Lipis. Kat Lipis. Ibu nak pergi ke Pekan Pahang. Boleh, saya pergi Pekan. Lipis sebelah mana? Tak, tapi Bu, dekat datang Pekan ni Kelantan bukan ni, Bu. aktiviti. Pekan dengan Lipis jauh tak? Jauh jugalah, 3 jam setengah. Ibu datang Kelantan ibu. Jauh juga. Okey, nanti kita akan pergi. Don't worry. Okey. Bahagian paling selatan ni. Kelantan ibu. Datang Alright. Johor. Okey, dengar Datang bagi ibu cakap. Kelantan. Okey, dengar bagi ibu cakap pula. So, berkaitan dengan pertukaran saiz baju, t-shirt ataupun baju korporat, ibu kata tadi sampai pukul 11.30 kita nak lock. So, sekarang ni dah pukul 12. So, jam 12 tepat, 12.12.00, ibu akan lock sebarang pertukaran. Maksudnya apa? Pelajar dah isi dalam sistem untuk dia punya saiz baju. Jadi, saiz korporat. Kalau kata saiz L, t-shirt L, baju korporat pun L. Okey, jadi kita akan bagi dua tu. Jadi kita ada permintaan dari mana pelajar kata dia silap tulis saiz. Jadi ibu dah share saiz malam, catat dia punya saiz chart. Kita dah bagi dah borang untuk isi. Jadi sekarang ni contoh katakan Adila dah isi dekat sistem katakan saiz L Adila ya. Tetapi tiba-tiba Adila kata sekarang ni bila ukur betul-betul Adila kata nak ambil saiz XL. Jadi bila ibu bagi borang ataupun secara manual yang kita tulis dalam grup kita tu, Adila kata XL, jadi apa yang ada dekat sistem tu akan kita kira terkeluar. Kita akan pakai data XL. Jadi sekarang ni dia akan automatik, tapi kalau you all pergi dekat sistem, you all tukar saiz, dia tak akan update sebab sekarang sistem dah lock dah. Sistem hanya benarkan untuk print slip pendaftaran saja. Itu je boleh. Tapi kalau nak masukkan, nak upload nota ke, nak upload dokumen ke, nak upload ke apa-apa you punya ikrar, nak apa tu saringan kesihatan ke, semua tak boleh dah. Nak tukar saiz baju pun tak, dalam sistem sudah ditutup. Jadi sekarang ni sistem hanya benarkan kalau nak print saja slip pendaftaran, dia bagi lagi kelonggaran. Faham? Okey? Jadi sekarang ni contohnya Adila tadi kata daripada saiz L, Adila kata, oh bila ukur betul-betul, rasa-rasa nak ambil XL lah. So bila Adila isi dalam Google Form, ataupun kalau Google Form itu tidak boleh digunakan, tak boleh buka dekat rumah, ibu dah bagi senarai dekat dalam grup tu, tulis kat situ. So pukul 12 ni kami akan berikan dekat urus setia, senarai yang manually. Kita panggil manually tu maksudnya pakai Google Form ataupun you tulis dekat grup tu. Jadi bila manually tu kita serahkan dekat urus setia, automatik dia akan override apa yang ada dekat sistem. Faham? Jadi nanti masa datang 21 hari bulan, bila pergi ke kaunter nak dapatkan t-shirt tu, Adila akan dapat saiz apa Adila? Saiz L. Adila ni tak faham ibu cakap. Adila sekarang dekat XL lah. Adila, kau dengar betul-betul. Tadi kau angguk-angguk macam ni lah ni nak kena ni. Contoh Adila kata dekat dalam sistem Adila tulis L, betul? Lepas tu tiba-tiba Adila kata dah tukarlah saiz, ukur betul-betul. Sekarang malam tadi Adila isi dekat Google Form saiz XL.
So bila Adila pergi 21 hari bulan nanti, Adila akan dapat saiz apa ibu tanya? Pak XL. Dapat XL. Nanti jangan marah kat kita orang. Kenapa aku dapat saiz XL? Aku minta dulu L tapi kau lupa. Dalam borang Google Form kalau tulis XL, nampak tak? Jadi kami tak nak nanti kena kecam dengan pelajar. Bukan pelajar je kecam, nanti mak pun mesej kat ibu, anak nak minta LL dapat baju XL lah, apalah macam-macam ragam. Jadi kami yang tak bersalah ni kesian kan. Jadi macam sebab bila baju tu sempit ke apa ke, semua nanti diorang akan, bukanlah kecam, maksud kecam ibu tu, bahasa viral. Kecam tu maksudnya adalah teguran tanya dan kenapa kan, boleh? Jadi semua kena ingat ni janji ya, record ni, ibu record ni nanti kalau ada siapa-siapa yang bertanya, kenapa dia dapat saiz baju sempit, kita tengok balik dekat slip pendaftaran dia tu. Tapi kalau kat slip pendaftaran dia kata, saya pernah tukar saiz daripada L kepada XL, saya dah isi borang Google Form. Itu kalau tak berlaku salah, ibu yang salah. Faham? Ibu bertanggungjawab kalau berlaku begitu. Maksudnya, you dah tulis kat sistem, you dah isi Google Form, lepas tu you tak dapat saiz yang you nak tu, boleh blame kami. Tapi, kalau you tulis kat sistem, you tak isi Google Form, tiba-tiba you cakap, ibu hari tu saya nak tukar saiz, tapi sebab kau tak isi borang, kita tak akan proses. Nampak tak ceritanya? Nampak? So sekarang tanggungjawab sendiri. Okey, kalau misal kata dalam sistem kata L, tiba-tiba you nak XL, ibu akan tengok balik dalam Google Form tu, you isi ke tak? So, ibu dah share dah dalam Google Form tadi tu, senarai nama yang dah isi, sila semak. Kalau nama tak keluar, kadang-kadang isi kat Google Form, tapi nama tak keluar dekat senarai tu, cepat-cepat respon. Jadi sebab inilah kita nak kena tepat bertindak. Kalau kita terlambat, kita akan tertinggal. Boleh, Muzakir? Boleh, Ibu, boleh. Jadi sebab inilah kat sinilah sebenarnya kita proses-proses yang kita buat hari-hari ini juga yang akan berlaku apabila you berkuliah. Apabila pensyarah beri arahan, berikan sesuatu tarikh untuk nak hantar ke dan sebagainya, sila peka. Kalau tak peka, you tambah K jadi pekak ke payah. Boleh peka, jangan tambah K. Ibu tak nak K, boleh? Kita nak peka saja, bukan peka campur K. Ibu tak nak peka campur K. Boleh, Adila? Boleh, Ibu. Boleh. Deva Rashan. Tak nak K. Ibu tak nak peka campur K. No. Ibu nak peka saja, alert. Boleh? So kalau campur K, ibu tak nak. Tak terima. Boleh anak-anak semua. Jadi ibu nak setiap pelajar sentiasa alert dengan arahan. Apa saja arahan, sama ada arahan daripada Kolej Kediaman, arahan daripada pensyarah, arahan daripada pejabat, arahan daripada universiti, kena sentiasa alert. Sebab kalau you all tak alert, tak ada orang yang nak remind sama ada you ikut arahan ataupun tak. Tetapi akhirnya, you yang akan dapat kesannya nanti. Faham? You yang akan terkesan. Contoh, kalau misal kata you tak alert dengan pertukaran saiz, ibu bagi mesej dalam grup pun you buat donor saja sebab peka you campur K, you jadi pekak. Jadi bila peka campur K, orang bertindak, you tak bertindak. Akhirnya besok bila dapat baju masa 21 hari bulan datang, you dapat baju yang bukan saiz you. Jadi you pun kata, kenapa dapat saiz macam ni? Tapi sebab you tak peka, kita dah membuka ruang untuk you tukar saiz kalau nak, boleh? Sebab kita belum lagi hantar dekat pembekal. Pembekal bagi masa sebab ini adalah perubahan yang kita buat. Sebelum ni, kita tempah dekat pembekal dulu. Tapi sekarang kita kata tunggu dulu, kita settlekan dulu, ambil betul-betul saiz pelajar ni, baru kita bagi kat pembekal supaya pembekal jahit betul-betul saiz yang dia nak. Boleh? Contohnya baju tu, dia tanya ibu saya kalau pakai t-shirt saiz L, tapi baju korporat saya ukur saiz M. Mana satu nak pakai? Ibu kata nak selamat, ambil je L. Supaya kita biar baju tu besar sikit daripada sempit. Betul? Kalau besar boleh pakai, kalau sempit jadi nangka. Boleh? Tak naklah nangka. Boleh? Ibu tak nak K, tak nak nangka. Jadi kita nak yang selesa. Bagi besar sikit, loose tak apa. Nanti kalau loose balik kampung boleh jahit balik. Boleh? Boleh. Nak pakai setahun saja. Boleh Muzakir ya? Boleh. Bagus. Alright. Faham ya?
Okey. Boleh tak ketua-ketua menti yang ibu lantik 15 orang tu boleh tak tunjuk muka babai kat ibu, mana satu nama-nama tu ibu nak Tak tunjuk pakai muka? Ibu, Ya. seorang-seorang ibu. Ibu sebut seorang-seorang. Ibu panggil lah. Barulah Ibu member-member panggil dia lah. kenal Ibu panggil ibu. nama ya. Okey, ibu panggil nama sekarang. Minta Yes. kenalkan diri supaya kawan-kawan tengok. Ini tak ada pilih kasih, tak ada apa. Ibu secara random saja pick. So kalau misal kata you terpilih, adalah sesuatu rahsia yang Allah dah berikan. Kenapa you terpilih? Kalau you tak terpilih pun ada rahsia. Percayalah ya. Jadi sekarang ni, ibu nak panggil saja nama-nama ni yang secara random. Ibu tak kenal lagi you all, belum jumpa lagi. Tapi ibu panggil random untuk bantu ambil kehadiran. Lepas ni nanti masuk balik breakout room, ambil kehadiran. Okey, untuk Dr. Hakimah punya mentor, Ashikah Sajidah. Mana satu Ashikah Sajidah? Cuba babai, ibu nak tengok. Mana Ashikah Sajidah? Kalau boleh tarik muka dia orang. Boleh tak tarik muka? Mana Ashikah Sajidah? Kalau tak ada pun suara. Ada suara? Kalau ketua tak datang, macam mana nak ambil kehadiran? Ada tak Ashikah Sajidah? Ni janganlah keluar kalau ibu kata belum habis lagi. Ada. Nasib baik ada. Kalau tak ada nanti ibu nak ganti orang lain. Mana? Ada. Ashikah Sajidah. Okey, tu dia. Bye-bye. Bye-bye kat kawan. Bye. Okey, Bye-bye. Ashikah Sajidah. Tadi Dr. Hakimah berapa orang datang Ashikah Sajidah? You ambil kehadiran tadi. Berapa orang? 31 orang. 31 out of? Out of 43. Okey, 43. Nanti yang tak datang tu ibu akan kesan kenapa tak datang. Adakah dia tertidur? Adakah dia dah pergi tempat lain? Tapi kalau nak pergi tempat lain macam ibu kata, you all ada prosedur bagi tahu kita supaya kita tak ternanti-nanti. Boleh? Okey. Kemudian kita tengok Ahmad Darwish Iskandar untuk Madam Mimi. Mana Ahmad Darwish? Darwish, hello Darwish. Mana? Bella tolong snap gambar tu ya. Hello. Nanti keluar dekat skrin ni, Bella. Saya Darwish. Tolong ambil gambar ya. Pakai phone, ambil gambar dekat skrin yang keluar. Ni Bella duduk depan skrin tak apa. Situ ada skrin juga keluar. Ambil gambar dekat skrin tadi. Keluarkan muka Ahmad Darwish ya. Ya, saya. Oh, Bella duduk je tak apa. Bella duduk sila tak apa, Bella. Tak nampak pun. Orang tak nampak Bella. Ahmad Darwish mana, janganlah on off camera, on aja. Ya, saya di sini. Saya dah buka Okey, kamera. tu Ahmad Darwish. Okey, Darwish tadi berapa kekuatan? Apa? Berapa kekuatan kehadiran tadi Darwish? 28. 28. Ya. Ramai tak datang Darwish kat atas tu. Ramai tak datang. Tak apa, nanti kita kesan. Nanti Darwish petang nanti pun report juga ya. Okey, baik. Okey. Kemudian ibu nak tengok nama Tengku Nur Syahirah under Miss Nadia. Mana Tengku Nur Syahirah? Mana? Sini Okey. Bu. Alright. Berapa kekuatan tadi? 33. Okey. 33. Nanti petang lagi update lagi Tengah hari ni pun update lagi. Okey. Nur Syifa Awatif. Mana Nur Syifa? Hai. Hai Okey. Nur Syifa tadi berapa kekuatan? 31. 31 daripada? 43. Okey, ambil gambar dah, ambil Bella. Darwish, keluar balik muka Darwish. Gambar Darwish tak keluar tadi. Darwish, cuba on je kamera tu Darwish. Keluarkan muka sekejap. Saya dah buka kamera dah. Tu Darwish kat atas. Ni Darwish. Tak boleh tarik Darwish Is. Apa? Tak payah pakai ni lagi. Oh, Darwish, you cakap lama sikit Darwish, borak-borak sikit Darwish. Hello guys. Darwish kena cakap lama-lama. Dia lama-lama. Okey Darwish. Tadi berapa Darwish, jangan berhenti cakap tadi. Nanti kalau Darwish tak cakap, dia tak tarik muka Darwish ke depan. Hai guys. Jadi kecil-kecil lama sikit. Saya panggil Darwish. Okey Darwish. Okey. Ketua menteri kepada Madam Mimi. Alright, good. Okey. Okey, thank you. Okey, kita nak panggil pula Nur Syifa Awatif. Dr. Salihah. Nur Syifa Awatif ada? Cakap lama sikit. Cakap lama sikit supaya gambar you keluar lama. Okey. Tu dah ambil Bilal.
Dah. Okay, thank you. Ibu nak tanya pula nama Aina Nur Balkis. Aina Nur Balkis ada? Aina cakap lama sikit Aina supaya nama muka Aina keluar. Aina Nur Balkis ada? Aina Nur Balkis ada? Ada. Nanti snap dekat skrin juga ni Cakap lama-lama sikit Aina supaya muka Aina lama ditarik dekat skrin. Hai Ibu. Cakap lagi. Tadi jangan pendek. Berapa kekuatan? Hari ni 33. 33, okey. Dia macam ni tau anak-anak. Bila kita di dalam skrin, sistem ni akan detect siapa yang cakap banyak bersuara, dia akan muka dia keluar dekat skrin tu. Dia tarik ke depan. Jadi faham tak? Siapa-siapa dia kenalah sesekala kita kenalah show off. Supaya muka korang keluar kan. Nanti bila ibu tunjuk gambar tak ada muka korang sedih. Kan? So dia cakap lama sikit. Okey, Aina tadi berapa ramai Aina? 33. 33. Okey, nanti petang ibu harap bertambah lagi ya. Nanti kita akan kesan. Okey Bu. Okey, thank you. Lepas tu kita pergi kepada kejap ya. Okey, Balkis sudah, Aina sudah. Muhammad Nafis Naufal nombor 6. Bawah Dr. Ulul. Mana? Nafis Naufal. Saya ada. Nafis cakap panjang sikit supaya muka keluar kat skrin. Bella duduk tengah Bella. Tak apa. Kamera saya rosak. Oh ya ke? Tak apalah. Nafis tadi berapa ramai Nafis? Dalam 32 orang. Jangan kata dalam. Ibu nak jawapan tepat. 32 orang. Sebab bila dalam tu maksudnya you not sure. Ingat sebab daripada perkataan tu pun ibu dapat agak sure tak sure. Jangan macam tu. Kalau kita very sure dia punya numbers, yes, I'm very sure 32. Tak boleh kata agak-agak 32. Ibu dah turn off dah. Sebab bila agak-agak tu you tak ada. Nampak tak macam mana ibu mendefinisikan bila you menjawab itu? Okay, thank you. Okay. Irfan Zulkarnain Bawasa Tamizi. Mana Irfan? Hai Ibu. Mana Irfan? Okay, Irfan ya. Okay, berapa orang Irfan? Tadi 31 orang. 31 daripada 45 ya Irfan. Berapa ramai? Ada dalam 14 orang tak datang. Dia tak datang. Kita nanti nak cari tu dekat mana. Nanti petang nanti pun Irfan report lagi ya. Okey. Lepas Irfan kita pergi kepada Razik Danish Safarid. Mana Razik Danish? Assalamualaikum Ibu. Okey. Berapa ramai tadi Razik? Ini ada 37 orang yang datang. Daripada 44. Okey, tak apa ya Razik Nanti kita tengok lagi ya. Baik. Okey. So kemudian kita pergi kepada Tuan Nurul Aina. Tuan Nurul Aina bawah Cik Mat. Mana Tuan Nurul Aina? Okey, Aina berapa ramai Aina? Hari ni 33 daripada 43 orang. Okey, tak apa. Nanti kita cari lagi 10 orang tu Aina ya. Okey, thank you. Macam Aina confident. Bagus Aina. Okey, kemudian kita ada Adam Iskandar, Madam Hani. Saya Ibu je. Adam. Tapi tak boleh buka kamera. Ibu Tadi rosak. ibu dah panggil Adam Belum. Saya tengah panggil nama. Sekejap kat sini. Nah. Tapi Is boleh ambil gambar dekat skrin kan Is? Is screenshot dekat skrin Is Okey. Tadi Tuan Nurul Aina dah panggil, Adam Iskandar ibu dah panggil, Muhammad Aiman Azlan ada, Aiman, Madam Farah. Bella ada komputer kan kat situ kan? Ibu ada. Aiman, lama-lama sikit cakap Aiman sebab nanti tak keluar muka. Kak Diran yang masuk, Madam Farah 31 dari 44 orang. Okey ada 13 orang. So rata-rata semua hilang dalam 10 orang 13 orang tak masuk. Okey tak apa nanti kita kesan ya. Okey, Nur Amira Syafiqah. Saya Ibu. Amira tadi berapa kekuatan Amira? 34 out of 46. Okey, Amira di bawah Madam Zahir betul. Alright.
Thank you. Nanti petang nanti kita tengok lagi ya. Kemudian kita tengok Marisa Idina. Marisa bawa Madam Nur Syahidah. Ada Marisa Idina. Ireng. Bagaimana? Gizu. Ireng. Pergi zoo. Siapa nak pergi zoo? Marisa Idina ada. Tak ada Marisa ni Kita pergi kepada Nur Aina Farhana. Ibu nak tanya, tadi dalam Madam Syahidah punya grup tadi dekat breakout, ada tak wujud tak Marisa Idina ni? Ada. Wujud. Ada Ada, tadi. Ada dia ada Okey, berapa tadi yang disebut? Berapa orang tahu tak? Tak tahu Marisa tak beritahu Tak apa. Yang tu tak disebut pula. Okey, Aina Farhana. Saya ibu. You bawa Miss Nina. Berapa ramai Aina? 34 per 39. 34, 39 5 orang tak ada ya? Okey, tak apa. Nur Nasrin Kasrina. Saya ibu. Nasrin, berapa ramai? Nasrin bawa akidah. Berapa ramai Nasrin? 31 daripada 39. Alright, thank you. Okay. So tak apa. Jadi tadi tu, ibu nak minta you all bantu mentor. Sebab apa tahu kenapa ibu nak kena ambil kehadiran? Satu, sebab kita nak pastikan MJM ini diikuti dengan baik. Yang kedua, kita nak tahulah pelajar yang aktif ni sebenarnya berapa orang. Sebab bila you all ni bukan di depan kita, boleh kita pegang-pegang, sekali depan mata saja, susah untuk kita nak buat perhitungan yang tepat ya. Sebab hari Khamis nanti, insya-Allah, you all akan tahu kumpulan kuliah dan tutorial masing-masing. Ya, jadi kita tak naklah orang yang tak ada dalam ni, yang tak memang dah pergi ke mana-mana, mungkin dia dah pergi matrikulasi ke, mungkin dia dah pergi IPG ke, tapi dia tak bagi tahu kita. Sedangkan dia dah telah selesaikan dia punya proses bayaran. Kat situlah nampak tak anak-anak kesannya apabila kita tidak bertanggungjawab. Maksud dalam kes ini, ibu katakan tidak bertanggungjawab kerana dia tidak maklumkan kita secara official yang dia mungkin dah pergi tempat lain. Kesannya adalah kita kat sini susah untuk nak merancang kerja. Faham tak? Sebab tu setiap apa yang kita buat sebenarnya, dia akan memberi kesan kepada orang lain. Sebab itu, kita kena terapkan sifat bertanggungjawab dalam diri kita. Nampak? Tadi ibu cakap supaya you all terapkan kecaknaan ataupun peka ataupun alert. Bukan peka campur K, tak mau. Yang kedua adalah kita tanamkan sifat tanggungjawab. Sebab bila sifat tanggungjawab ini, contoh tadi, dia tidak memberitahu pihak asasi sama ada dia email ataupun dia buatlah surat ke apa ke ataupun dia message, dia beritahu dia tak datang kat kita sebab lagi tempat lain. Dia hanya mendiamkan diri, dia menganggap kita tahu. Jadi payahlah ya anak-anak ya. Jadi dalam kehidupan you all sebagai pelajar nanti pun, aku berpesan, apa saja yang you all nak buat, yang ada dalam fikiran you all, jangan buat seorang-seorang. You all kena bagi tahu dengan orang-orang sekeliling yang akan terkesan dengan apa tindakan tu punya hasilnya. Boleh? Faham? Okay, good. Boleh tu. Hari ni belajar sesuatu kan? Jangan apa, jangan peka campur apa. Jangan peka campur Peka campur K ibu tak nak. Ibu nak pelajar asasi sentiasa peka. Kalau pekak ke, no. Boleh? Boleh ibu. Ada apa-apa soalan sebelum kita dismiss? Sebab you all pun nak pergi makan, ibu pun ada kerja lain. Ada apa-apa urusan? Tak ada. Ibu. Ada. Lapar ya. Alang kau dekat rumah boleh makan je. Sayang ibu. Kan? Ibu, gambar dulu bu. Gambar, okey. Okey, onkan kamera semua. Is ambil gambar Is. Dia orang kecewa kalau muka tak ada. Mana yang pakai baju, pakai topi tu tunjuk muka. Okey, ambil gambar. Aziz. Kalau tak ada muka dia kecewa. Ibu, keluar tak saya. Bella boleh pakai phone saya nah. Ibu dah tak ada bateri. Ada Zan, mana Bella? Tak ada buka kamera, tak ada bateri ibu. Okey, Is tangkap gambar ya Is Orang kecewa muka tak ada Is.
Tu yang pakai topi tu. Senyum Okey, tolong. banyak-banyak sebab semalam muka tak ada. Okey, tolong onkan kamera. Saya tengok ada lagi yang tak buka. Dia nak viral kan masuk dekat TikTok tau. Alia Syafiqah. Siapa ni? Kenapa gelap Betul ni. Nanti muka tak ada. Awak kata hari ni nak senyum je sepanjang hari. Senyum Okey. aja. Okey, first page. Okey, senyum. Senyum lebar-lebar. Okey, senyum dua. Okey, muka surat 2. Senyum. Page 3. Senyum aja sebab you tak tahu muka you kat mana. Page 4. Senyum je semua ya. Page 5. Page 6. Senyum. Page Senyum, 7. guys. Senyum guys. Spiderman. Spiderman ni ada lagi. Spiderman pula Lagi. Oh, macam main lagi Spiderman Power lah Spiderman. Masuk UMT. Page 10. Okey, senyum. Senyum aja. Page 11. Okey. 12. Banyak tau muka korang ramai. 13. Senyum aja. Alhamdulillah. 14. Senyum 14. 15. Senyum. 16. Senyum. 17. Senyum 17. 18. 18 senyum. 19. 20. Banyak page. Okey, ada lagi ya? Ada lagi muka surat. Sebab bila buka mic dia akan tukar-tukar. Diam aja jangan gerak-gerak. Senyum aja. Kalau nak panggil mak duduk sebelah pun tak apa. Okey, senyum je. Ada page lagi. Spiderman ke Superman tu? Spiderman. Okey. Spiderman. Spiderman. Gambar saya ada tak? Mana yang saya? cakap tu? Siapa muka? Gambar saya ada tak? Siapa yang cakap tu? Mana dia? Siapa saja? Ibu Haziq, Ibu Mana? Haziq. Mana? Aziz. Ada Semalam pakai gambar topi saya kan? tak ada. Ada. Guys. Awak depan-depan lagi. Hari tu tak, semalam tu tak ada sebab kameraman yang ambil tu dia fokus yang adanya kat skrin ni. Tapi tadi Cik Is ambil, dia ambil page by page. Nanti minta Cik Is share. Boleh? Okey, alhamdulillah. Macam sekarang ibu pun Boleh. nampak depan mata ibu ni aja. Tapi Relax, Cik Is dia tangkap semua muka. Boleh? Boleh bu. Jangan lupa masuk dekat TikTok. Masuk dekat TikTok, viralkan asisten. Boleh? UMT cerita warisan. Keselamatan. Nanti Cik Keselamatan akan pesan apakah do's and don't dekat UMT ni. Boleh? Boleh bu. Siapa yang dekat Dongon, ibu nak jumpa weekend ni. Nanti bagi tahu dengan ibu. Jumpa Haziq 3 jam. Alright. Orang aja boleh pergi. Alright, senyum semua. Bye-bye. Okay, masuk dekat breakout room. Spiderman. Masuk breakout room. Ketua nak ambilkan hadiah. Spiderman. Bye-bye. Thank you. Terima kasih ibu. Okey, bye-bye. Siapa yang nak keluar boleh keluar. Terima kasih, Bu. Masuk ke breakout room. Tapi siapa yang nak stay di sini boleh stay. Bye bu. Masuk Masuk dekat breakout. breakout room. Masuk breakout, dah ambil kedatangan semua, boleh join balik dekat lobby. Tapi jangan lupa keluar daripada breakout kan. Jangan tadi- terkurung je dalam breakout. Sebab tadi saya Alright. terpaksa tendang almost dekat lebih daripada 50 orang tadi. Saya terpaksa tendang daripada breakout tu. But you all Tapi- stay dalam tu. Tapi badan dia tak mana-mana. Kat rumah ke, kat kedai ke. Apa, it's okay. Dah pergi 7-Eleven Masa rehat nanti, ke. you boleh je biarkan akaun ni terbuka. Tapi boleh pergi mana-mana lah. Nak jimatkan data boleh tutup. Tutup dululah. Alright, bye-bye. Enjoy your life. Boleh tutup kamera untuk jimatkan punya tu data. Okay, bye-bye. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Pergi lunch dulu. Jangan